Right, so kita dah settle dengan Kawa. Alhamdulillah. Bye bye. Mak Kawa, dia bye bye. See you again. Bye. See you again. Bye. So settle, alhamdulillah, dekat Gochong kita dah stay dekat sini. And then alhamdulillah, sedih ke sebab okay. Sebab sedih lah sebab hari-hari mak dia layan aku. Makan semua cukup lengkap lah, alhamdulillah. And then kita nak flip kamera, tunjuk sikit rumah Kawa. Geng, inilah rumah Kawa. Ada taman, tempat duduk kat situ. Yang tempat aku live hari tu. Live sikit kat situ. And then belakang tempat parking motor. So alhamdulillah. So kita jumpa lagi, insyaAllah ada rezeki aku datang lagi ke Vietnam. So ni jalan keluar ke rumah Kawa. Aku tutup pagar dia sebab bapak dia pergi kerja. Itu bapak dia pergi kerja. Setakat jumpa bapak dia tadi lah. So bapak dia pergi kerja dan aku tutup pagar. Alright, let's go. Kita gerak. Bye. Terima kasih Gochong, terima kasih family Kawa. Kita jumpa lagi akan datang. Okay geng, so sekarang kita nak menuju balik ke town Ho Chi Minh. Nak tukar kereta, nak ambil Suzuki Jimny. So Kawa dapat sponsor untuk pergi drive charity. So alright guys, bye. Dia ada tol juga kat Vietnam ni. Tapi tol ni pakai cash. Even you pay toll, you still drive 80 km. Malaysia. It's only for the bridge. Oh, this toll is for the bridge. Kita nak naik jambatan macam mula-mula tu, and then bayar pakai cash lah. Just put aside, and many times I almost brushed to the. So okay geng, aku dah sampai dekat apartment si yang tempat aku duduk ni. So kita dah ada kunci, kita nak masuk bilik dia. Alright. Aku tak boleh tunjuk sangat sebab ini private, nanti orang tahu kan. So inilah bilik dia. Oh, mampus. Tak boleh buka, mampus. Alright. Ini dah bilik dia. Aku dah letak barang aku tadi. So macam tu lah. Ni bilik dia. Dia tempat makan. And then ni aku tak tahu, ni bilik mandi kot. Ni bilik mandi. And then ni hotel. Ni bilik tidur. Macam tu lah. Dia cakap on aircon. Aku pun tak tahu on aircon macam mana. Dia cakap okay, you can on aircon and then you relax. So right guys, dia cakap aku boleh on aircon dan relax. So aku pun tak ada apa pun nak buat, relax-relax sebab malam ada kerja lain. So alright, bye.